Jom kita lihat komen ini. ASP setiap tahun boleh dapat dividen. Emas kena tunggu 10 tahun kalau nak dapat pulangan yang banyak. Baik, kenyataan ini sebenarnya tidak salah. Simpanan di ASP adalah antara pelaburan risiko rendah yang memberikan pulangan yang tinggi. Dan emas, lebih lama simpan, sudah terbukti lebih menguntungkan. Akan tetapi, sudah terbukti juga emas lebih menguntungkan berbanding simpanan di ASB jika anda simpan selama 10 tahun. Dividen ASB secara purata selama 10 tahun adalah sebanyak 5.86% setahun. Bermakna jika anda simpan RM10,000 dalam ASB tanpa keluarkan, simpanan anda akan bertambah kepada sekitar RM18,000 dalam masa 10 tahun. Emas pula, jika RM10,000 dibekukan dalam bentuk emas pada tahun 2015, anda akan dapat sekitar 71 gram emas dengan harga sekitar RM141 per gram. Hari ini, emas 71 gram jika dijual pada harga RM428 per gram, selepas tolakan spread 9%, anda akan dapat jumlah bersih RM30,388 atau keuntungan 20.4% setahun. Hampir 4 kali ganda keuntungan berbanding ASB. Adakah anda perlu tunggu 10 tahun untuk dapatkan keuntungan dalam simpanan emas? Sebenarnya tidak perlu. Untuk emas jenama public gold yang dijual semula kepada public gold, anda sudah boleh nampak keuntungan yang baik hanya dalam masa 2 tahun. Bermakna, simpanan jangka pendek kurang dari 2 tahun, anda boleh simpan di ASP. Dan simpanan yang anda tidak akan guna lebih dari 2 tahun, lebih menguntungkan jika anda bekukan dalam bentuk emas fizikal. Anda tidak perlu memilih sama ada ASP atau emas. Anda hanya perlu tahu kelebihan setiap portfolio simpanan supaya anda boleh dapat maksimumkan keuntungan. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan jangka panjang anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.